الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul untuk kuliah. Okey, kita baca surah Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi suratul Fatihah, tuan-tuan, tadi yang kita baca tadi, betul, dari segi bacaan kita tu, kita kena baca ialah mesti bacaan yang betul lah. Kalau kita salah dalam, bukan semua salah baris itu akan menjadikan batal solat, tapi kalau kita baca salah baris, dia bacaan kita pun jadi, kita buat dengan sengaja, dia jadi haram.
haram, tetapi dia tidak batal solat. Kita buat dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu lain cerita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul ke Rabbal ke, kita pernah dengar kan? Sekejap Rabbul, sekejap Rabbal, sekejap Rabbil. Berubah yang tu dia tidak mengubah makna lah. Tak mengubah makna. Tapi kalau jangan kalau an'am siratal ladzina an'amta alaihim, jadi an'amtu alaihim mengubah makna. Aku bagi nikmat. Itu engkau bagi nikmat, kata aku pula bagi nikmat. Ada mengubah makna, dia batal. Jadi tidaklah semua perkara cuma bacaan tu dia jadi makruh, dan perbuatan dia mengubah dengan sengaja tu dia jadi haram. Wajib dia bertaubat dan dia kena perbetulkan balik. Tapi kalau kata dia tu memang passion, dia tak boleh ubah. Contohnya dia tak boleh sebut, tadi saya semayang dekat Ulu Rening, tengah-tengah semayang rakaat kedua, tak apalah dah habis dah. Pelajar ramai kan, kita dah geram, pelajar takut bising kan. Kita baru budak buat ulu yang budak ulu bawa sana, ustaz, anak murid kita muntah, ya ilaha illallah, muntah tu. Muntah tak apalah, Allah baru pertama kali pergi masjid Ulu Rening tu muntah pula. Tuan-tuan bayang budak ni muntah kat belakang. Tak apalah, basuhlah, suruh budak tu basuh semua. Cuma saya teringat bacaan imam dia. Tak tahulah, kelang kabut dia baca. Saya tengok imam tu, tapi dia ghairil. Yang tu yang jelas sangat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia baca ghairil. Lepas ni baca ghairil. Maka ghairil. Masih lagi ada imam yang baca ghairil. Jadi kita pun tak tahulah, tak ada pantau ke nak betulkan kan. Taklah, kadang-kadang yelah benda-benda macam ni, imam-imam ni kalau dia tak betulkan, siapa nak betulkan? Hak dia imam. Takkan nak betulkan aku dia tak. Tapi dia baca ghairil. Tuan-tuan jangan baca ghairil ghairil ghair di atas gha, tapi jangan terlalu itbaq. Sebab tak ada gha, tak ada sifat itbaq. Itu ada itbaq. Gha ghairil maghdu, macam tu saja. Dengan ghairil, itu nipis jadi rin di atas gha, rin di atas gha, dia istilah, dia atas, meninggi. Yang itulah bacaan dia. Yang lain tu adalah saya dengar yang dia baca tu boleh lah, tapi banyak kena perbetulkan lah. Maknanya kalau dia dapat kursus sikit lagi tu, kursus bagi kat dia tu, rasa dia boleh perbetulkan. Kata pun ada orang mengajar masjid tu Quran ke, bagi pembetul tajwid, okey lah. Tapi nak, yelah kan, kau ada kot guru-guru kita yang mengajar di sana kan, guru-guru yang boleh mengajar tentang tajwid dan sifat huruf ni kan. Sebab dalam bab tajwid dan sifat huruf ni, dia praktikal dia kata saya faham tajwid, saya faham ni baca. Praktikal dia ketang baca, tang ilmu di dada, dia tahu semua hukum tajwid, dia tahu semua hukum sifat huruf, dia mesti diterjemahkan dalam bacaan. Kalau tak terjemah dalam bacaan, ilmu banyak dalam, sebab ilmu tajwid, ilmu sifat huruf, dia mesti diterjemahkan dalam bacaan. Dengan bacaan tu bagus. Maksudnya kalau dia ada ilmu saja, dia terjemah baca, dia tak boleh. Boleh juga kita nak menuntut dengan dia, cuma tak berapa nak kemas. Sebab dia ada ilmu, tetap sebab ilmu tu perlu ditonjolkan dalam, macam kita katalah, saya belajar engineering buat ni, engineering buat kapal terbang. Mungkin dia dah belajar, kita bagi kapal terbang sekali dah, tolong tunjuk kan, tolong repair ke, belum tentu dia boleh repair. Tapi orang yang memang dah tak ada sijil, dia boleh repair kapal terbang tu, dia boleh repair. Sebab dia, macam kita orang tu dah baca, dia berterjemah dalam macam bacaan dia, boleh baca lah. Maksudnya dalam bab apa sekalipun kena tonjol dalam bacaan, baru kita tahu dia ni bacaan dia bagus. Walaupun ilmu dia, kadang-kadang ilmu dia tak banyak, tapi baca dia bagus. Itu tak apa. Yang tu jadi tuan-tuan jangan baca ghairil maghdu. Saya boleh dengar ghairil, tapi bacaan itu tidaklah menyebabkan batalnya solat. Kan,
Tapi kalau sabdu tuan-tuan tak buat, boleh batal solat. Iya je cik, iya kana bodoh, iya kana setengah, batal solat. Itu tuan mufarqah teruslah. Tak nak ikut imam, kalau ikut imam boleh batal, tuan mufarqah. Keluar daripada imam. Okey, kita boleh baca suratul Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى
تخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan, surah ni kalau tuan-tuan tengok, kita pergi kepada hukum wakaf dia. Wakaf dia kebanyakan wakaf dia tu semua dua harakat. Ada yang tak dua lah, kan? Yang mula-mula tu ayat 1 hingga 5 tu dua harakat. Dia panggil ma'iwat. Lepas tu belah sana pun banyak ma'iwat jugalah. Lepas tu ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Bila sebut ghar, jangan muncul mulut. Gharqa, jangan. Gharqa, dia tidak muncungkan mulut. Jangan wan nazi'ati gharqa, ghar. Jadi kita muncungkan jadi ghar. Bila kita buat ghar, dia jadi tebal. Dia jadi itbaq. Si ghain tak ada itbaq. Jadi tak boleh ghar pun nak jadi ketebal-tebal sangat. Wan nazi'ati gharqa. Macam tu saja. Kita buka rahang ghar. Okey. Okey, wan nasyitati nashta. Tadi okeylah, tak ada masalah sangat. Lepas tu kita nak tengok dekat ayat 7. Tatba'uha radifah. Kena keluarkan angin dia sedikit saja. Jangan jadi jangan jadi qalqalah pula. Tatba'uha tak boleh macam tu. Dia keluar angin. Tatba'uha radifah. Tatba'uha radifah. Jangan Ada orang baca tata. Jangan baca tata.
Okey. Qulubun yawmaidhin wajifah. Betul, qulubun tanwin bertemu dengan ya, dengan tanwin bertemu dengan waw. Hukum dia apa? Idgham ma'al gunnah. Dua-dua tu idgham ma'al gunnah lah. Cuma satu tanwin bertemu ya, satu lagi tanwin bertemu waw. Yang ni kalau qulubun senyum. Kalau yaumaizin baru muncul mulut sebab waw. Yaumaizin wa salah sebab dia idgham. Idgham ni apa? Memasukkan. Qulubun itu panggil dia masuk bui, lepas tu dia idgham. Dengung. Yaumaizin tu kita masuk waw tu dia panggil idgham. Idgham memasukkan, lepas tu kita gunnahkan dia. Yaumaizin wajifah. Bagi masa dia 2 harakat setiap dengung. Pergi ayat 11. Aiza kunna 'idhaman nakhirah. Betul. Kenapa tak boleh baca nakhirata? Tapi kalau hamzah dia boleh baca 2 harakat kan? Hamzah 2 tanwin. Yang ni ta 2 tanwin, dia tak jadi nakhirata. Dia tak jadi macam tu. Dia ada jadi dekat hamzah saja. Kalau hamzah tu 2 tanwin bari 2 di tanwin, contohnya mayyasha'a, ada hidup. Hanya tanwin bari 2 di atas, tanwin bari 2 di depan tak jadi, tanwin bari 2 di bawah tak jadi. Tetapi untuk ta tak jadi. Nakhirata, dia tak jadi macam tu. Dia kita wakaf saja. Nakhirah. Spesialnya huruf ta ni, dia bila wakaf jadi macam ha, bila sambung jadi ta. Ni ta marbutah dia panggil. Dia bila wakaf dia jadi macam ha, nakhirah. Tapi bila kita nak hidupkan dia, idza kunna 'idhaman nakhiratan, dia jadi ta. Itu ta marbutah, ta marbutah. Maksudnya bila dia wakaf ta dengan ta maftuhah tu, yang macam sampan tu, kalau orang baca dia cuma ta maftuhah tu, wakaf dia tak boleh jadi ha. Was-samawah tak boleh. Was-samawat dia tetap ta bila ta yang macam sampan tu. Tapi special ta marbutah dia ada boleh jadi ha bila dia wakaf. Kita belajar bahasa Arab nak mengenal antara muzakkar dan muannas. Kalau perempuan dia ada ta marbutah kan. Kalau kita kata sayyarah, ataupun kalau kita hidupkan apa ni sayyaratun. Sayyarah itu ialah isim muannas. Isim muannas yang dipanggil dalam bahasa Arab, dia panggil dia ada lelaki dan perempuan. Dia bukan sebab ada jantina, tak ada. Dia tak ada bukan sebab ada jantina, tak ada sebab jantina. Sebab dalam bahasa Arab dia special, dia ada muannas dan muzakkar, lelaki dan perempuan. Tidak dalam bahasa Melayu tak ada. Bahasa Melayu kalau kita kata pokok-pokok lah, dia tak ada ini pokok lelaki ke perempuan, tak ada kan? Macam contohnya kita cuma ada ta marbutah yang lelaki boleh pakai nama tu untuk nama. Contohnya kalau kita Farid, Faridah kan, kita kumpul kan, Farid, Faridah, Hamid, Hamidah. Tapi ada satu ta ni lelaki je boleh pakai, perempuan tak boleh pakai. Apa dia tuan? Nama apa? Hamzah. Satu lagi yang disebut ialah Talhah. Talhah. Talhah ni dia tak boleh bubuh nama kat perempuan. Nama sahabat Nabi kan, Talhah, Sayyidina Talhah. Dia ta marbutah, dia panggil lafaz muannas, makna muzakkar. Lafaz macam muannas, Talhah. Kita buat anak lelaki kita nama Talhah boleh, ada ta marbutah. Macam kita nama Munir. Buat anak perempuan Munirah. Kan? Kita tambah ta.
Tapi Talha janganlah buang Talah. Jadi Talah lah. Ta kita pergi buang. Sebab dia kata Ustaz, ta ni perempuan, kita buang ta. Jadi apa? Talah. Tak ada nama Talah. Toleh soleh jadi toleh. Toleh itu pun derhaka. Anak yang toleh, anak yang derhaka. Jadi Talha boleh berubah nama untuk anak. Tapi ada juga nama perempuan yang tidak ada ta marbutah. Seperti Zainab, tak ada ta marbutah. Tapi sekarang tak bawa nama tu dah. Lah ni orang bawa nama Kristina, Patricia, apa macam-macam ni susah nak sebut. Kalau jadi cikgu tahu lah, anak-anak murid Erdina, Kasriana, pelik ni. Dia zaman nama-nama Zen apa? Sekarang Gen apa? Gen Y, Gen Z. Budak Gen Z ni bapak dia dulu Gen Y. Dia bubuh nama susah nak sebut. Kadang-kadang ada nama saya tu, nama dia panjang, Muhammad Aziz apa benda dah, panjang nama dia. Kesian nanti nak tulis borang, nak masuk kerja. Kadang-kadang mak bapak ni dia tak fikir, buah nama anak panjang-panjang. Dia tak tahu anak dia nanti nak tulis borang, jenuh. Dia maki pak dia, wajar pak aku buah nama panjang, aku nak tulis borang, minta kerja dan minta you. Kolom tu habis, petak tu kan. Tak ada petak dah dia. Punya panjang nama kan. Bubuh nama anak pendek-pendek je lah tuan. Saya pun Adli Rozaini bin Abdul Rahman pun panjang lah. Panjang. Saya dulu kalau mak saya bubuh nama Adli sudah lah. Tapi orang dulu Arab satu je, dia yang belakang tu laqab Muhammad Firdaus. Dia akan panggil kita Muhammad lah, orang Arab. Dia tak panggil Firdaus. Firdaus tu laqab, gelaran kau. Kami yang panggil Muhammad, dia suka panggil Muhammad. Kalau ada Muhammad, dia akan panggil Muhammad. 10 orang Muhammad. Kita Muhammad ramai sangat panggil Firdaus. Ini Muhammad Naim, Muhammad Firdaus, Muhammad Zaki. Zaki, Firdaus. Nah, kita suka panggil hak belakang. Hak Melayu, style Melayu. Arab tak? Arab dia muliakan nama Muhammad. Ya Muhammad, ta'al, ya Muhammad, ta'al, ya Muhammad, tak apa. Muhammad, 10 Muhammad pun dia akan panggil sebab nama tu mulia. Kita bila ramai Muhammad, kita panggil belakang. Muhammad. Muhammad mana Ustaz? Muhammad mana Ustaz? Banyak Muhammad dalam sekolah ni. Tapi kalau nak panggil penuh. Muhammad Firdaus, jangan Mat Firdaus. Muhammad jadi Mat. Orang Melayu suka pendek-pendekkan nama. Zakaria panggil Ya, lala jadi Pok Ya. Z jadi Z tu. Zakaria jadi Z tu. Kalau Kadir jadi Kadiak, level Kedah. Kadiak mana? Kadiak. Tu dia Kadiak tu. Kita suka kita Halim jadi Yim lah, Yim. Pakcik saya nama Halim. Panggil Yim mana Yim? Oh Halim jadi Yim lah. Kita suka pendek-pendekkan nama kan. Kita punya style orang Melayu. Tapi kalau Arab dia suka Abdul Halim. Dia suka nama penuh. Dia sebut Adli. Kalau saya dia panggil Adli. Kalau saya nama Muhammad Asri. Dia panggil penuh. Dia tak suka panggil nama-nama yang kita dipendek-pendekkan. Itu style orang Arab lah. Okey, tuan-tuan, kita tengok lagi. Okey, ayat 12, qalu tilka idzan karratun. Jangan ka. Kita ikut takut ra. Idza qarra. Jadi qarra. Deka karratun. Karratun. Bukan qarratun. Ka bukan kaf di atas ka, bukan kaf di atas ka. Jadi kita terikut. Qalu tilka idza qarratun. Dia jadi tu. Dia karratun khasirah. Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Kalau jim, jangan keluarkan angin banyak sangat. Fa inna ma hiya zaja. Yang selalu tegur bab jim ni, saya tengok masa tu tuan-tuan tengok Qori Penang, macam mamak sikit tu. Qori tilawah yang bahagian Penang, dia bekas pelajar Darul Quran. Sekarang dia jadi Pulau Pinang punya Qori lah. Bila saya tengok dalam TikTok, bila saya tengok dalam dia mengajar tu, dia selalu menekankan tentang jim tadi ni. Jangan dia tekan kuat-kuat.
Saya tengok selalunya jarang saya dengar orang nak tekan tu, tapi dia kata bila budak sebut dia ajar makcik-makcik baca dalam TikTok tu, lepas tu dia kata jangan tekan sangat jim tu, nanti dia jadi angin. Bila kita tekan sangat langit-langit tu zaj dia jadi. Dia tuan-tuan hanya meletakkan lidah di dekat langit-langit saja. Jadi dia fa inna ma hiya zajratun. Dia jadi taklah jadi keluar angin. Kalau kita tekan fa inna ma hiya zajra, jadi ditekan kuat sangat dia keluar angin jim tu. Tapi kalau kita tak tekan fa inna ma hiya zajratun wahidah, tak keluar angin. Bila kita tekan sangat hiya zaj, dia ada qalqalah pula. Zaj zai itu dah satu dah berdesir. Jim tu kita keluar angin zaj tak nak tak nak zajratun, sebab jim sifat dia tidak ada angin, dia sifat jahar. Jadi kita pergi keluar angin. Salah. Wa yaj'al, wah sedap baca. Wa yaj'alna, nampak? Tak ada bunyi angin. Beza tak? Wa yaj'al, yang tu tak ada angin. Yang betulnya mana? Wa yaj'al. Kerana saya tak tekan sangat dekat langit-langit tu, saya letak saja saya punya lidah di langit-langit tu, dan saya lontarkan dia punya qalqalah. Wa yaj'al, itu dia tekan je, dia gerak keluar tu je, dia jadi macam tu. Je tu dia keluar angin. Azwaja, tu keluar betul tu. Azwaja, tu betul. Kalau dengar ustaz betul ke? Tak macam Arab pun. Je kan macam Arab. Arab pun mana macam Arab mengaji. Arab kena cari Arab mengaji ya. Arab tak mengaji. Jauh kan? Izaja. Itu izaja. Ijajul jilatil ardujil, itu jalan, itu zim zai jadi jim. Ijajul. Okey. Lepas tu kita tengok satu hukum tuan-tuan dekat ayat 17. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan sambung bacaan daripada ayat 16 ke 17, dia jadi apa tuan-tuan? Dekat tua dengan zahab tu, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Kalau tuan-tuan sambungkan bacaan lah. Nanti kita tengok kalau tuan-tuan tak sambungkan. Tuan-tuan nak baca jadi macam mana? Tuwanil hab ila. Kita tambah nun dan baris dua di atas tu jadi satu baris saja. Tuwanil hab. Dia panggil iltiqa' sakinatain. Pertemuan dua yang sukun. Sebab apa? Sebab tuan ni asal dia waw nun di atas wan. Tu jadi nun muncul tu. Ban. Ban baru di atas kan? Cuba kita buang, kita nak jadikan ban juga. Ban nun di atas ban. Sama saja. Tan di atas tan. Tanun di atas tan. Sama je. Jadi tuan tu jadi mana datang nun tu? Tuan tu dibuka daripada dijadikan tanwin tu dibuang, dijadikan huruf tuan. Waw nun di atas wan, tuan. Jadi bila nak wan tu dia mati, dia bertemu dengan hamzah wasal yang mati juga, salah satu kena baris bawah. Jadi tuwanizhab ila fir'aun. Okey. Kalau kita wakaf tuwa, kita mula bacaan dengan izhab. Jaga-jaga tentang iz tuan-tuan. Tuan-tuan bila iz ni banyak yang suka melantun. Izhab ada jadi qalqalah, sedangkan zal bukan huruf qalqalah, tetapi kita terbiasa baca dengan qalqalah. Okey, izhab boleh tak baca dengan azhab? Tak boleh lah. Nanti saya terangkan. Dia yang kalau hamzah wasal sebelah dia tak ada lap, dia tidak boleh berdiri dengan baris atas. Dia hanyalah baris bawah ataupun baris depan. Contohlah kalau ha tu baris depan, hub katakan, dia jadi uzhub. Tapi kalau baris atas atau baris bawah, ha baris atas baris bawah, dia jadi iz. Tetapi kalau dia nak baca baris atas juga macam mana? Azhab tak boleh baca. Boleh. Dia hanya bila datangnya lam. Contohnya alham, dia akan baca
dengan al. Tuan-tuan tengok Al-Fatihah mana ada baris atas. Alif dia hamzah wasal. Tetapi sebab ada lam dia boleh baca al. Dia boleh berdiri dengan, tetapi kalau lam tu dibuang, dia tidak boleh baris atas dah. Itu hamzah wasal punya peranan. Dan kalau dia wasal, kalau dia nak baca permulaan dia ada lam, dia jadi al. Tapi kalau dia tak ada, kalau kita sambung bismillahirrahmanirrahim, milham, dia tak jadi mi alham. Lepas tu Quran Majid, Quran lama-lama tu orang dah tak pakai dah baca. Dulu orang tua-tua suka dah pakai baca tu. Saya tak boleh lah rasa Osmani, saya ingat tu. Saya kalau baca Quran pakai Quran lama, saya tak boleh pakai Quran baru, tak pandai. Kena belajar. Sebab selagi banyak kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim, mi alham. Sebab hamzah tu dia buat baris atas. Bila sambung mi alham lah jadi. Tu guna kaedah hamzah wasal dengan hamzah kotak tu, kita kena faham. Bila kita kena belajar, kok mana pun tak bolehlah zaman 60-an aku dulu, muda-muda dulu tetap baca Quran Majid lama tu. Tak boleh. Walaupun kita sekarang ni tak pandai, kena belajar. Quran resam Osmani. Quran tu dah tak boleh pakai, dah tak boleh baca. Ada setengah orang mengatakan haram baca. Sebab takut kesilapan tajwidnya yang banyak dalam tu. Kesilapan menyebut. Ayat 34. 34. Okey. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Itu mad apa? Itu mad lazim kalimi musaqqal. Dia sama macam waladdallin. Cuma dia datang dengan mim yang dengung. Kalau atitta sama saja, tetapi sebelah dad ada lam, jadi kita angkat lidah dallin. Yang ni dia datang dengan mim yang bersabdu, wajibal gunnah, kena dengung dulu baru kita boleh. Jadi beza faiza ja tu mak wajib muttasil kan, baca 4. Faiza ja'atit tanam tam. Dengung dulu. Lepas ta cukup 6 matil kubra. Betul. Lepas kita 6, cukup 6 baru kita dengungkan dia. Ta baru kita tutup mulut. Tam. Baru tutup mulut. Jadi ta kita wajah jadi tom tak boleh. Dia kena ambil ta dulu. Tom baru dengung. Ambil ta dulu. Jangan masuk tom, tak boleh. Sebab dia yang raikannya ta. Lepas cukup harakat ta tu baru masuk dengung. Dia tak boleh masuk terus. Sebab dia bukan idgham nak masuk terus. Dia kena raikan ta dulu. Ta tu masuk kena baca dengan 6 harakat. Okey, sama. Okey, itu yang kita nampak benda-benda yang sukar lah. Yang lain saya nampak tak ada masalah sangat. Cuma dekat ayat 43 dengan 44 tuan-tuan, yang tu mak jaiz tuan-tuan. Mak jaiz ni bila waqaf, tuan-tuan jangan wasaf 4 harakat. Waqaf dengan 2 harakat. Fi man min zikraha. Tapi kalau tuan-tuan swasal sambung 4 dah dia jadi. Fi man min zikraha ila. Tapi bila waqaf 2. Dia tak macam mak wajib. Mak wajib harus waqaf 6. Man yasha harus sampai 6. Tapi mak jaiz dia 2 saja. Bila dia waqaf 2 sahaja, jangan lebih daripada 2. Ini kita panggil dalam bacaan Tariq Syatibi lah. Tuan-tuan jangan kata Tariq Jazari. Kalau Tariq Jazari kita jaiz boleh baca 2 rakaat. Fi ma anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama dia baca 2. Itu Tariq Jazari. Maksudnya kalau tuan-tuan kalau tengok kadang-kadang tuan-tuan Syekh apa baca
Syekh Al-Ghamidi kan, apa yang dekat masjid tu, Syekh Said Al-Ghamidi siapa Arab tu nama? Syekh Sudais dia kalau baca kadang-kadang dia baca dengan Jazari. Qul ya ayyuhalladzina amanu. Mata dia straight kan. Kenapa dia baca mata dia straight? Sebab bila kita berdepan dengan Kaabah, kita elok tengok Kaabah daripada tengok dekat tempat sujud. Sebab mata dia orang straight berdepan Kaabah. Mata dia straight tengok Kaabah, bukan tengok tempat sujud. Itu kalau berkala kita jauh pada Kaabah, kita tengok tempat sujud. Tapi mereka tengok Kaabah. Ya ayyuhalladzi, dia baca 2 rakaat saya dengar. Dia baca dia bukan salah. Dia ada Hafs an Asim, ada 2 lagi anak murid, Syatibi dengan Jazari. Syatibi, Jazari baca dengan 2. Sebab dia bagi jaiz. Harus boleh baca 2. Walaupun dia sendiri Syatibi 4 wajib dengan ni 4 atau 5, tapi Jazari kata 2 boleh baca. Itu jadi jaiz. Okey. Okey tuan, sekadar itu saja malam ni. InsyaAllah kita bertemu pada masa yang akan datang, pukul 9 dah. Sudahi dengan doa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.